tu sejam lebih. Berapa ratus soalan tanya baju raya warna apa, Ikmal mana. Aku cakap, Kak, dia macam gini tau, benda belum kahwin. Benda boleh menikah tau, benda belum halal tau. Kalau raya memang masing-masing Kak. Memang Ernie Zakri masing-masing Kak. Lain lah kalau dah kahwin. Kalau saya dengan Ikmal dah kahwin, lepas tu jumpa saya dekat peluang, boleh lah tanya Ikmal mana. Boleh saya cakap, Ikmal kita andas pergi toilet. Boleh. Ini tak kahwin, macam mana dia nak ikut saya? Nanti ibu dia kata apa, nanti ayah dia kata apa, nanti abang dia kata apa, nanti adik dia kata apa, nanti jiran dia kata apa, nanti orang taman kosas kata apa. Tak elok. Jadi saya cakap, belum kahwin, diam dah makcik tu. Faham. Sebaik makcik tu faham. Orang dah lah rindu. Mana aku nak tahan rindu, mana nak dengar nama dia lagi, mana nak jawab dekat mana lagi. Kadang rasa nak video call, akak pegang phone saya, akak ambil, saya kira lah akak borak dengan Ikmal, apa-apa Roger. Geram. Dah lah segala yang dia buat, dah lah segala yang aku lalui mengingatkan aku pada dia. Uish. Alamak Kak Nasha, thank you Kak Nasha, thank you. Tak adalah kan. Cerita tadi saya semua memang reka. Saya ni memang minat nak jadi pengarah sebenarnya. Saya memang ada keinginan nak menjadi pengarah filem. Jadi apa yang saya cerita tu semua saya reka. Yang saya tak reka pasal cinta saya pada Ikmal. Siapa cakap tu? Berani ya. Dia cakap macam tu. Dia cakap Ikmal tu cinta dia. Berani dia. Salam 00. Terima kasih. Tapi akak-akak je jangan ingat akak-akak dah bagi saya salam 00 tu saya maafkan. Ada yang dalam hati tu yang terbuku masih belum boleh dilunaskan dengan sekadar gift di TikTok. Kecuali gift train. Kat Ellie kita 00. Gift train boleh 00. Walaupun tulis gift tu salam 00, tetap tak salam 00. Paling-paling pun salam satu sama. Mirip-mirip Hana Gelisah. Saya sebenarnya bukan mirip Hana Gelisah. Ramai yang cakap muka saya macam Hana Gelita. Hana Gelita. Tu salam menekan. Oh ya ke salam menekan? Lagu Elika. Andai ku tiada, andai ku pejam mata. Tak jadi. Biar ku abadi cinta yang setia ini. Masih. Aku ni yang cakap macam Liket. Macam jiran dia pun aku dah kalah dah. Macam jiran Liket je aku dah kalah. Kat situ aku kalah. Mana Ikmal? Sapak mengerai lagi. Sapak mengerai lagi. Jentik bulu mata kau sampai gugur kan? Bila nak pergi Pontian? InsyaAllah. Pontian familiar nama tu. Pontian. Sepanjang perjalanan ini Pontian. Saya kurang tahu sama ada Pontian ataupun orang-orang yang ada dalam Pontian yang buat saya rindukan Pontian tu. Cringe level teka. Tak turun Angsana ke? Angsana tak turun lah. Saya biasa naik. Angsana saya biasa naik. Turun saya kurang. Gayat. Angsana tu tinggi. Gayat. Memang Abang Ipam masuk. Ya ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang Ipam. Saya ni confused sebenarnya tau, nama dia Amri ke Aiman. Kenapa saya rasa nama dia Amri? Kalau namanya Aiman, mungkin dia lebih sesuai nama dia Amri. Aku daripada hari tu tersasut Amri. Terima kasih, thank you. Ke memang namanya Aiman Amri lah? Ke Aimannya ada kawan nama Amri? Arif Aiman. Tak ada sebut Arif, Amri.
Assalamualaikum, Mai Raya bang. Arif Aiman. Pemain bola tu. Di manakah anda ketika anda berumur 20 tahun? Saya segan. Jawab salam. Waalaikumsalam. Yang menjawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Peace be upon you too. Oi. Peace be upon you. Peace be upon you. Oi. Teruk lah. Patutlah aku memang tadi. Terima kasih Kak Elin Hasnur. Saya baca yang mana saya dapat, tahu tak? Kalau katalah nama Kak Eli Hasnura ke, Hasnira ke, Hasnuri ke, saya memang baca sampai Hasnu juga. Salam cantik. Bagi salam. Roar tu kali. Roar. Evil. Thieves and beggars. Assalamualaikum Nazra, rindunya cik awak. Saya ada ni cik. Nyalas Queen, ya. Dia nyalas kan? Uish. Terima kasih Kak JD. Saya minta maaf ujung kaki, ujung rambut, ujung sana, ujung situ Kak. Dia kalau macam paus punya gift, aku yang akan minta maaf kat akak tu, walaupun kita orang tak kenal. Tapi kalau kata train, kita masih seri lah. Macam tapi kalau salam kosong-kosong, awak salah, saya betul. Boleh faham? Yang mana bagi paus, saya minta maaf. Kalau kata bagi lion, kalau bagi lion apa yang aku nak pancing? Lion. Kalau lion besar tu, maksudnya banyak duit nak guna. Takkan aku sekadar minta maaf, apalah sangat dia rasa kan. Kalau kata bagi lion bang, saya datang rumah abang, saya polish kereta abang. Satu spot je bang. Satu spot je lah. Kalau bagi 20 ekor lion, saya polish satu kereta abang, saya hantarkan pergi kedai. Saya book appointment tak bang, polish kereta raya ni bang, saya belanja. Guna duit abang bagi tadi yang 20 ekor tu. Okay, tak rugi. Terima kasih yang cantik, thank you. Sorry tau. Nampak? Kalau macam gift yang macam tadi pula, gift yang warna biru tu pula, aku minta maaf tapi macam seriam. Macam tu. Nampak tak beza? Kalau paus, sorry lah, saya minta ujung. Macam tu. Dia ada beza dia. JKTV, Assalamualaikum JKTV. Kenangan aku berada di Kuantan ketika itu. Terjumpa, terserempak dengan satu sosok. Nak cakap misteri tidak, orang kenal, tapi misteri enough lah untuk aku. Tengok JKTV siu. JKTV. Salam kosong. JKTV depan aku. Itu hari lah. Tapi korang nak dengar ke cerita aku dengan JKTV ni? Entah nak dengar. Kalau kata nak dengar, aku cerita. Kalau tak nak dengar, aku mute. Terima kasih. Kalau boleh jangan bagi gift yang api tu. Saya takut lah telefon terbakar ke, bahaya lah. Main-main api malam-malam tak elok. Orang tua kata tak elok main api malam-malam. Kalau main air okey, macam paus ke kan, okey. Api tak elok. Jangan punya nak pancing gift kan. Macam gitu. Pasal nanti orang pun macam sana lagi nak tengok dia tiup. Padahal duit masuk kat aku tu. Dia tak tahu. Ini nama dia settingan dunia industri seni. Terima kasih. Mana Harry? Mana Harry? Mana Harry ya? Kau nak aku jawab jujur ke nak aku main rasa-rasa? Kau ready? Kalau pilih aku jawab main rasa-rasa, kau ready jawapan dia? Bawa sikit lagi. Kak Nah. Ya Allah Kak Nat, terima kasih banyak Kak Nat. Susah je, astagfirullahaladzim. Okay lah Kak Nat, tak maaf banyak tau. Apa lagi? Sayang Kak Nat. Itu kalau bagi kucing. Terima kasih Kak Nat. Ajaklah Harry Live. Saya bukan tak nak ajak Harry Live tau.
Panjang cerita dia. Saya ingat lagi ketika itu, waktu berada dalam AI team sementara kan, saya pergi tandas. Pergi toilet AI team punya office memang bersih. Toilet dia bersih. Tak sure bersih ataupun memang baru lepas renovation, dia tak tahu, tapi rasa bersih, memang bersih. Masuk kan, masuk, aku nampak Harry. Dia tengah betulkan rambut dia. Lepas tu aku tutup balik pintu tu. Tapi sebelum aku tutup pintu tu, aku kentuk puas-puas dulu. Harry tak perasan. Lepas tu aku kentuk, aku tutup pintu, aku lock. Keluar-keluar, bibir Harry dah biru. Bibir Harry dah mula biru. Terima kasih Kak Suhanisa, thank you. Tak adalah, yang cerita jambat tu pun saya reka tau. Kau jangan tanya Harry, betul ke Abang Harry? Adakah kau ada bau kentut? Jangan tanya gitu dengan Harry. Tu saya reka. Saya ni antara penipu yang put honor first before you. Aku kalau live, aku main jiwa. X tak guna. Tak guna. Betul si Amang, sabar. Korang kenapa? Cuba cerita pengalaman kau dengan ex kau. Sebab aku tak ada ex. Jadi, aku nak cari ex. Tak ada ex, cari ex. Jadi tak nak lah. Kalau nak cari ex, kalau aku akan ada ex pun, tak nak lah. Tak nak lah jadi ex dengan dia. Aku nak kekal selamanya. Kak Salwa, minta maaf banyak kak. Saya susun 10 mancis kak. Memang saya minta maaf dengan kak tau. Sorry Korang macam mana? Apa pengalaman paling teruk korang? Ada ex? Cuba cerita. Acah kenapa tak masuk air team? Entah. Laki ke popan? Akak macam gini adik. Akak nak cakap akak popan, akak memang popan. Akak bukan laki, akak popan. Kalau adik rasa akak laki, itu terserah ke adik. Terima kasih. Thank you. Saya ni kan, bukan setakat awak aja ingat saya laki. Brother Grab, brother Panda, Stanley, sabar. Asal banyak sangat ilek pada muka kau kena mute. Banyak sangat kau mengganggu aku punya pahala puasa. Okay. Lepas tu kat mana? Okay, lepas tu aku bawa kereta. Lepas tu aku terfikir, aku nak pergi ni aku rasa aku nak pergi spa. Aku nak pergi buat facial. Lepas tu aku pun singgah lah, aku parking tepi. Aku hidupkan double signal aku. Padahal aku tak cemas pun. Saja hidupkan, nak bagi nampak meriah kereta aku macam pasal lampu raya. Lepas tu aku hidupkan double signal, aku duduk tepi jalan. Aku pun scroll dekat dalam aku punya gulu-gulu. Tak boleh sebut, gulu-gulu. Apps yang kau tak tahu, kau tanya gulu-gulu. Lepas tu, aku pun cari, aku jumpa satu. Nama spa tu memang besar. Tak tengok muka dah tahu Amoy tu comel. Hello. Lepas tu, aku cakap,
Hello, I nak tanya, ada tak slot free hari ni petang? Lepas tu dia tu cakap, sorry ya, spa kita hanya untuk perempuan. Lepas tu masa tu, aku apa lagi? Aku tengok bawah, aku tengok atas. Cakap, aku perempuan. Aku rasa aku perempuan. Aku pun cakap dengan dia, Amoy, saya perempuan, cuma suara saya garau lah. Lepas tu dia kata, ya ke? Oh, dia ya ke kan customer dia? Itulah spa yang paling friendly aku rasa. Dia ya kan aku perempuan? Dia ya ke? Bukan ya kan? Dia ya ke kan aku? Takkanlah aku nak menipu orang on the first date. Kan lah, tak logik kan? Lepas tu, ya ke? Pasal aku cakap, ya, betul. Saya tak main-main. Betul, saya perempuan. Tapi, nak tahu slot ada tak free? Lepas tu dia kata, boleh datang petang ni lah, dalam pukul 4. Aku pun apa lagi? Set lah apa-apa semua appointment, dah bayar deposit, aku dah letak down payment. Lepas tu aku dah set up apa semua barang, sport rim. Itu down payment lain. Tak sama. Ini down payment spa. Aku dah bayar deposit. Masa tu harga total aku tak ingat berapa, tapi aku letak RM50 dulu tak silap. Itu pun aku rasa akulah salah seorang, satu-satunya customer yang dia minta deposit sebab dia tak percaya aku perempuan. Entah customer lain tu yang macam, okay, I nak mau pakai petang ni, dia tak ada pun minta deposit. Terima kasih Kak Ila, saya minta maaf. Pukul 4 lebih macam tu dia kata datang. Aku datang. Aku pun datang. Aku pun masuk. Semua masa tu ada 4 orang, 3 4 orang macam itu lah, perempuan Amoy semua, memang Chinese lah semua kan. Lawa kita tak tepi. Lepas tu semua tengok aku macam aku jangan orang tengok aku memang beraksi. Lepas tu dia tengok aku macam, hai. Kau tahu, semua muka-muka judge orang Chinese tu semua judge aku. Aku tahu aku tak pandai Mandarin, tapi siapa yang ada sebelah aku memang tahu apa maksud muka mereka. Engkau baru darjah 3 pun kau dah boleh faham lah muka. Kau rasa muka macam itu muji ke? Kau rasa muka macam itu muji? Taubatlah orang tak muji. Keji aku. Pasal aku macam senyum lah. Lepas tu dia kata, Miss yang call tadi kan? Aku cakap, Lepas tu macam, okay. Lepas tu dia takut nak bagi aku yang tablet untuk kita isi kulit kita jenis apa kan. Aku macam, kenapa? Aku nampak macam ada darah-darah ke? Ada macam daging-daging manusia terselit ke kan? Aku macam, apa dia takut sangat ni? Lepas tu aku pun ikutlah duduk. Dia tanya, Miss rasa Miss punya muka macam mana? Ada problem ke? Lepas tu aku cakap, tak tahu lah. Saya kalau nak kata jujur lah, saya cakap dengan dia, saya kalau nak kata jujur, my whole life is a problem. Lepas tu dia kata, Lepas tu aku cakap lah, kulit saya jenis macam ni. Lepas tu dia macam, okay, Miss tanda situ lah. Lepas tu tangan dia tersentuh tangan aku. Dia ngelak seolah-olah wuduknya terbatal. Aku macam, kau tak percaya lagi lah aku perempuan? Kau tak percaya lagi kan? Sebenarnya kau tak percaya kan? Tak, masalahnya kalau aku lelaki pun tak batal wuduk dia. Kan beda agama tu. Gimana itu? Ngapain harus dielak segala? Itu kan gak ada wuduknya itu. Lepas tu dengarlah, aku pun dah awkward. Aku pun dah macam, aku laki tak? Aku laki kot. Aku dah macam itu dah. Lepas tu dengarlah. Lepas tu dia dah semua, barulah sampai ke masuk ke spa tu, barulah dia tanya aku. Dia kata, you punya voice memang macam tu kan? Sebab I minta maaf tau, sebab tadi I tak ada perasan you memang perempuan. I ingat you betul-betul laki. I'm so sorry tau. Lepas aku macam, tak apa, 100. Tak apa, 100. Itulah cerita. Yang ni wallahi, yang ni tak reka. Yang ni tak reka. Ini betul. Daripada dia cakap aku laki, daripada dia tak bagi aku pergi dia punya spa, daripada dia ngelak tangan aku, semua betul. Plot twist dia laki. Kau nak cakap Amo itu laki? Tak logik.
Nanti kau ikut aku. Kita pergi spa dulu, tengok dia. Dia perempuan. Dia perempuan. Spa mana tak boleh bagi tahu nama. Sekarang free marketing. Free marketing nanti. Depan aku bukan banyak. Basuh muka, bayar macam basuh kereta. Bukan basuh kereta biasa-biasa, basuh yang wax coating, polish, PPF cover segala. Daripada lepas sampai belakang PPF full 8mm punya PPF harga. Cakap, aku basuh muka tadi. Daripada aku basuh muka ratus-ratus, baik aku basuh kat rumah aku. Gini dah siap lah. Tu je lah cerita dia. Lain apa cerita ya? Apa cerita aku dah goreng lagi? Aku tak suka buat live sebab ni lah. Makin banyak live makin banyak menipu. Makin banyak cakap makin banyak menipu. Tapi tak apa. Aku at least aku menipu aku bagi tahu. Tak percaya korang. Attack lagi. Terima kasih. Thank you. Saya tak bawa gitar. Banyak-banyak perkara aku boleh bawa daripada KL, bawa pergi keluar. Aku tak bawa gitar. Mana mak ayah? Mak ayah saya dekat rumah. Dekat rumah mak ayah saya. Saya kat rumah, saya balik kejap rumah sewa saya ni. Tadi asyik-asyikkan barang sikit, ejar-ejar barang kejap. Lepas tu saya buat live ada alang-alang. Sebab rumah sewa saya yang ni wifi lagi. Oh, terima kasih Kak Niza. Ya Allah Kak Niza, ingat lagi Kak Niza. Ingat lagi dulu kita Kak sama-sama. Tak ada langsung dengan Kak Niza kan. Terima kasih tau. Saya memang minta maaf banyak dengan Kak Niza kalau lah kata ada tersilap ke tersalah. Saya minta maaf Kak Niza. Tak boleh lah. Janganlah tak apa. Janganlah tak apa. Maafkanlah saya. Itu orang kata sebab bagi train. Macam mana terfikir nak jadi influencer? Okay. Ini serius. Terima kasih Syed Salah. Sorry macam mana terfikir nak jadi influencer? Okay lah, sebenarnya dia gini tau. Saya ni, terima kasih Sis Miko. Lama tak jumpa, lama tak peluk Sis Miko. Lupa itu nak minta maaf banyak-banyak sangat dengan Sis Miko waktu peluk. Lepas dah bagi train dia baru teringat. Sorry tau Sis Miko, minta maaf banyak-banyak. Okay. Saya awal ni saya bekerja sebagai ejen property agent. Saya jual rumah. Dulu sebelum saya goreng korang, saya dah goreng lah bakal-bakal potential klien saya waktu kerja jual rumah tu. Sebab tu saya tak kekok goreng orang. Sebab saya memang kaki goreng daripada dulu, goreng je kerja saya. Masak je tak. Jadi masa tu saya kerja property agent. Lepas saya baru dapat IC. Saya kerja lah property agent. Saya jual rumah, saya jual ni apa semua. Part time saya jual Demica sabun. Stokis. Lepas tu yang tu saya reka stokis Demica saya reka nak sabun betul-betul saya Demica Okay, lepas tu try nak dapat kontrak. Lepas tu kat mana? Okay, lepas tu saya buat video. Kalau nak menjadi seorang seller kan, zaman sekarang ni TikTok lah platform dia, betul lah. Kalau macam contoh sekarang bisnes mostly akan menjurus ke platform TikTok. Jadi semua orang kena ada akaun TikTok, semua orang kena menjual kat TikTok. Jadi saya pun saya buat satu akaun saya, Hazan Jual Rumah. Lepas tu saya buat video ngang-ngang sebelum ni. Video ngang-ngang, video-video yang tak ada suara saya, tak ada apa. Sebab saya rasa macam saya tak nak bercakap, saya tak pernah nak bercakap depan kamera. Lepas tu saya buat video biasa-biasa guna sound orang semua. Tiba-tiba ada satu hari tu ada satu trend lalu. Trend yang hai anak mama, hai anak papa, hai anak mama, ni mama, nanti dah besar tengoklah muka mama ni. Macam tu kan. Aku pun join lah trend tu. Join, post. Lepas post, orang duk komen. Aku kan buat video hai anak mama. Orang duk komen, ini mama ke papa? Ni bapak ke mak ni? Ibu ke ayah? Pasal aku macam, asal lah. What is wrong with my voice kan? Kenapa dia orang macam terkejut sangat dengan suara aku ni? Aku pun jawab lah soalan dia orang. Aku reply komen.
Naik videonya, Alhamdulillah. Dekat situ lah tercetusnya. Lepas daripada tu orang dah start kenal saya, orang dah start ambil gambar, ambil tanda tangan, apa semua kan. Saya pergi mana-mana dah start pasang bonzer. Saya nak atas highway pun terpaksa upaya squad. Memang waktu tu kalau awak rasa Transformer Mega Prime tak, saya lagi prime waktu tu. Lagi prime saya. Saya pergi mana-mana memang orang follow rapat punya. Lepas tu sendu kejap. Saya pun sendu balik. Sebab saya memang tak pandai. Saya jujur cakap, saya bukan orang yang pandai buat konten sangat. Saya bukan orang yang pandai buat vlogging style ke apa. Minat saya lah lakonan. Saya suka berlakon, saya suka dapat watak, saya suka storyline. Macam tu lah. Saya suka benda macam itu. Kalau nak bercakap saya bengang sikit bab ni. Lepas tu saya pun slow je. Terima kasih Aina, thank you Aina, sorry tau. Lepas tu lepas saya dah down apa semua tu, tu yang Alhamdulillah dengan adanya Alif Irfan team, AI team, naik balik. Saya konsisten je apa ni. InsyaAllah saya cuba. Saya tengah belajar nak menjadi seorang influencer, ataupun bukan influencer lah, saya nak belajar seseorang content creator macam mana. Saya tak tahu. Saya bukan orang yang boleh tiba-tiba pacak kamera, tiba-tiba tak pandai. Terima kasih Abang Cantik, thank you lah. Saya minta maaf lah, sorry lah. Kak Manisa pun sama, saya minta maaf sangat. Saya tak sangka lah. Thank you yang bagi gift, thank you. Love you more. Dia macam gitu lah. Saya tengah, sebab saya adalah terima beberapa DM yang cakap, kau kalau tak nak jadi influencer tak payah jadi influencer, ramai lagi nak macam kau tak apa video. Saya macam sabar, lag tengah belajar apa, lag hantar video direct ke rumah kau kan. Jangan sampai aku hantar video tu melalui JNT. Kau buka pasal, dalam pasal ada video aku. Tahu kau kan cabar-cabar aku. Saya kadang tengok Ikmal dia jenis yang pergi mana-mana, dia memang ada jiwa content creator. Ikmal ni memang jiwa dia begitu, memang jiwanya. Memang dia tiba-tiba nanti buat vlog kat sebelah aku. Benda macam tu aku tak pandai. Aku lebih suka menghiburkan, bukan bercerita. Terima kasih Kak Nisa, ya Allah Kak Nisa, saya dah minta maaf kan. Tapi tak apa Kak Nisa, saya minta maaf sekali. Semua salah saya. Daripada mula perkenalan kita Kak, sampai sekarang, kalau lah baru tadi pun kita kenal Kak, semua salah saya. Akak boleh salahkan saya untuk segala perkara pun salahkan saya. Salahkan aku. Tak maaf nak pergi lagi, lebih kurang lah. Mem, saya pun windu awak Kak, ingat-ingat. Kak Hanairus, la ilaha illallah. Inilah orang yang paling saya nak minta maaf malam ni. Akak lah orang yang paling saya rasa berdosa sekali. Sebaik akak bagi paus, boleh saya minta maaf akak? Saya dah fikir benda 3 hari je saya fikir. Alhamdulillah. Kak Hanairus, saya minta maaf ni. Ibu sihat ke? Mak saya sihat, Alhamdulillah. Ayah saya pun sihat, Alhamdulillah. Tadi bawa dia orang pergi jalan cek baju, cari barang-barang raya sikit. Lawan fikir mem, saya lawan fikir. Macam mana nak lawan fikir lah? Orang famous lupa saya je. Siapa, mana ada saya lupa. Saya tengok. Siapa? Saya ni pelupa orang je tau lah. Jangan lawan fikir. Awak nak saya lawan fikir ke siapa? Saya try kita quick invite Aku main lenjannya ni aku tak tahu siapa kita dapat ni sekejap lagi ni. Let the takdir do the rest let the takdir do the. Yang AI ni. Siapa Bani? Siapa ni yang cara AI ni? Aku dah boleh lah live sama laki-laki. Aku sudah ada boyfriend. Aku kenal kau. Kau di TikTok ni. Kenapa kau macam gini? Mau bergaduh kah kau? Mau mantap kah kau ni? Menyanyi dulu kau Menyanyi dulu. Menyanyi? Iya. Saya mana pandai nyanyi?
Nyanyi dulu bah, cepatlah. Kau mau lagu apa? Apa-apalah, hantam saja. Lagu lama. Lagu Lagu lama. baru kali belum hafal. Screenshot dulu bah. Screenshot Kau dulu. dengar, kau dengar saya nyanyi nih. Screenshot dulu sekejap. 1, 2. Sepi selangkah tirai kasihmu, ku bukan engkau serahkan cinta. Wih, nah macam mana? Campinkan suaraku. Sudahlah, aku pergi dulu ya, boyfriend Oke, marah nanti. bosku. Oke, mantap. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, macam gitu rasanya ada boyfriend. Aduh, payah agak first time ni. Dah boleh aku sama kau, nanti boyfriend ku marah. Macam tu Apalah kau ni? Aku nak sebut dah. Okay, kita cari lain Iqmal, if you see this Mal, elak Mal Biasalah Mal, fikir tak ada apa lah. Yang penting dalam fikiran saya dah. Tak pernah aku temui seseorang yang bikin dirimu lelah Kenapa Azri? mencari-cari. Azri kenapa? Tak pernah kau temui lagi. Azri, mana asal? Apa sedih ni? Gerak lu Azri Putuskan cintamu. Kau sedih. Elok lu Azri. Apalah kau ni? Sedih-sedih pula dia pasal Okay, kita tengok lain Kita tengok yang lain. Galau sungguh ya. Adik, pergi keluar lah. Bahaya lah. Main sini seorang-seorang. Na'udzubillah min zalik. Kena aku tu. Kalau nak buat live seorang-seorang pun dek, janganlah ajak orang lain. Bahayalah. Nak siapa tu? Aku haraplah budak tu dapat mature dekat dalam sistem. Kau nak tu nak cerita? Aki mama. Astaga ni. Wina. Wow, Macam acap es sedap aku ni. Hai. Wow. AI team sementara. Wow. Dan gambar tak? Oh my god. Tidak maaf. Mantap. Orang mana? Orang Sabah. Satu kampung Hemi. Orang Sabah. Patutlah manis-manis kau semuanya ya. Asyik. Orang Sabah rupanya. Ya. Kenapa anda terima ni job AI team permanent? Wabah kau buat macam video call bah ni. Video kalau bagi kita Kau ni. buat macam video call bah ni. 6,000 ni mata orang tengok ni. Ketia baca. Ada sebab lah. Ada sebab dia. Saya tak tahu. Sebab saya nak live dengan awak. Kalau saya masih IT hari tu, saya tak dapat live dengan awak berdua macam ni. Jadi saya tolak. Macam tu. Okey lah Ban Nurul. Siap pergi dulu Okey. Kau jaga diri Aku ni dah jumpa perempuan macam gitu pula soalan dia. Akak macam mana akak dengan IT akak? Tak fikir. Geram aku budak tu. Sebaik cantik. Kepada awak, jika awak melihat ni, awak cantik je, saya tak marah. Okay, quit invite. Aku dah ada orang ni nak invite yang lain pula. Lepas ni kan, akak kenapa tak masuk tilawah Al-Quran? Kakak. Kita tunggu. Aku macam acap S tu. Tadi tu. Macam mau masuk tu rekod dia. Oi, acap S. Azran. Abang. Brother. Tak. Kau orang keluar ke? Orang keluar ke? Saya orang keluar bang. Boleh ambil lah. Sengaja boleh. Abang mana? Aku zaman bumbung hijau dengan BCB wujud. Apa dia bang? Kejap bang. Lagi sekali bang, saya tak dengar. Minta maaf bang. Aku asal keluar enggak? Oh yelah orang kampung abang. Okay. Nanti aku hantar. Okay, bye. Alhamdulillah. Okay bang. Okay, famous kau Alhamdulillah tak ada apa lah bang. Bye. Abang makan dia dulu bang. Okay.
Kalau dekat saya dah belanja lah. Tak apa. Okey bang. Assalamualaikum. Mak raya bang. Baik tu. Itu kalau paling pun mesti brother bawa Scania 24 tayar. Mesti tengok gaya brother tu macam gitu lah dia. Tengok macam Wong long kan. Itu mesti yang dia order tu mi goreng mamak je, confirm. Mi goreng mamak tak nak sayur. Berapa brother lori aku kenal lah, semua order perempuan dapat, brother pun dapat. Tengok lah. Kak, Yo. guteng apa raya lah? Ha? Awak dah guteng? Ha? Awak rasa style muka style sesuai apa? Mulut. Mulut? Ha. Lambat. Pasal? Saya dah buat basket. Basket aja. Ni baba boleh buat basket kakak ai. Malu. Ha? Kenapa kau malu? Basket. Basket saya dah buat basket. Saya putus ni. Macam apa dia ni? Oi. Lambat lah, awak bagi tahu lambat. Sebelum live ni tadi saya potong sendiri basket. Awak lewat. Akak kana tak? Dia kat rumah adik. Jadi akak nak main-main ni. Main-main saja lawak-lawak singgah-singgah. Suara akak sakit tekak. Mana bukan? Kenapa? Ini bukan sakit tekak. Kalau kata sakit tekak dah 5 tahun akak sakit tekak, tak elok-elok. Elok lah. Betul. Memang macam gini. Tak buat-buat Tak buat. Kalau buat macam ni lah. Kalau dah ni buat lah ni. Cuka pay sikit. Dah kepek lah tu. Dah. Selamat raya. Selamat raya. Kepek. Aku ni kepek suara tu boleh. Satu benda aku tak boleh kepek, peha je aku tak boleh nak kepek. Kalau cantum lama sikit lenguh. Suara aku boleh kepek. Cuma aku tak kepek sebab nak buat apa kepek? Kan? Bijak tak? Bijak tak? Okay, kita main next. Siapa pula aku dapat ni? Awak baba dah dapat. Lepas ni siapa? Doktor pula. Lepas tu lecturer. Wih, Hazran. Anik. Hazran. Anik. Harzan. Akak Harzan duduk kat mana? Ada ni dekat keluar. Dekat keluar. Kau kat mana? Saya ada dekat Kuantan. Oh, Kuantan. Yes. Satu rumah lah dengan ni kekasih hati akak. Ya, betul. Ikman Noh. Satu bandar. Akak, betul. Ikman Noh. Awak kenal? Saya mesti kenal. Saya minat akak tau. Saya mengharapkan akak masuk AI tapi akak dah tolak. Tapi tak apa lah. Saya okey je. Adik. Banyak kan tengok AI bulan 4 ni? Akak. Tak, maksudnya AI team punya video best. Bulan 4 tengoklah. Kak, macam ni. Alang-alang kan. Akak dah macam mana tiba-tiba boleh masuk lah kan. Saya pun nak Okey, masuk okey. lah. Okey. Okey. Alang-alang akak kan ada bakal orang Kuantan kan. Okey. Sekarang ni akak mesti setahun sekali mesti akan datang gunting rambut, betul tak? Betul. Betul. So akak nanti akak boleh datang kat sini kak. Gunting rambut. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Walaupun akak muslimah, sini ada tempat muslimah. Ada tempat muslimah juga? Yes, ada kak. Saya biasa tak pergi dekat area muslimah. Oh, pergi kat mana? Saya biasa minta, kalau pergi barber saya minta dia potong kat tandas je. Okey lah. Aku gerak dulu. Okey kak, terima kasih macam mana kak Tapi okey lah kak tiba-tiba Okey. Asal tak okey. Sorry kak Okey, tak apa. Selamat raya. Selamat hari raya kak. Barber saja ni malam ni ada kempen barber ke? Yang cakap aku masuk AI team bulan 4 tu jangan tau. Bukan. Aku saja je tu. Aku ni follow the flow. Dah orang kata aku masuk bulan 4, aku pun ya kan je lah. Aku tak tahulah benda ni aku boleh cakap ke tak. Tapi tak ada. Jangan salah faham tau. Saja je main-main.
Dah orang semua komen Hazan masuk bulan 4. Aku jadi macam aku masuk bulan 4. Aku macam itu. Aku masuk bulan 4. Aku pun tak tahu. Dia orang tahu dulu. Ui, 3 million like. Terima kasih. Thank you. So, thank you tu. Korang ni bagus lah. Kat Jerung, yang bukan Jerung. Thank you lah. Korang ni aku tak menjual pun kau like. Ke sebenarnya kau tengah tap-tap kat dahi aku? Akak-akak semua ni semua tengah tap-tap kat dahi saya. Terima kasih akak-akak semua. Saya sayang kakak Jerome. Dan Hazan Dynamic. Apa lagi aku ada? Ikuman Nation, Mudeng, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Barcelona, Gaut. Thank you. Iqmal buat live ke? Dia tak buat live lah. Last lah. Kita invite last. Kita live dah. Hai. Saya salah pandang tadi. Terima kasih. Awak pun cantik juga. Tak, dia cantik. Ya ke, lawa lah. Awak kat mana? Dekat Pening. Sekejap. Mak Kejap Mak ni datang. Oh, Tacha. Aduh, Tacha ni datang ngejut-ngejut lah. Aku boleh flip kamera ke? Okay. Korang tengoklah segala apa barang yang ada kat bawah ni. Kejap nak buka pintu. Tasha datang lah. Lewat sayapmu apabila bercinta dan dicinta dari cinta. Seorang je. Mana yang lain, Mbak? Apa tengah buat live? Aku tak mute. Hati-hati. Waalaikumsalam. Sekejap gang. Hati-hati percakapan anda sedang dirakam. Macam mana nak flip kamera tadi? Tu. Lagi. Ya, aku tengah tak ada makeup ni. Ya Allah, macam mana rupa aku? Tetap cantik. Okay. Sama. Muka aku masih okey. Ni Tacha datang rumah ha. Hai semua. Aduh. Nice. Minum ah. Hati-hati tau. Kau masak ke hari ni? Bukan. Aku mamak tadi. Terima kasih. Banyak order. Astagfirullahaladzim. Banyak order aku beli. Nanti kita borak pasal dapur je Hai Tacha. Hai. Tak maaf lah. Tadi budak perempuan tadi, bila dia macam gitu tadi kan, saya dah salah pandang. Saya nak main gitar saya tak bawa dekat rumah sana kat KL. Bukan dia tengok dinding. Saya tak tergamak nak bagi awak tengok Tacha. Tacha pun tak tahu tak tidak saya tengah live. Kan kalau dia masuk pakai tupis je. Tak kesian kat mata-mata awak. Puasa orang kata dah hari-hari terakhir ni, masa tu lah kurang puasa ni. Tak nak lah. Jim mana? Jim dengan family dia. Nak tengok main-main gitar nanti Lain kali saya dah dekat KL, saya main gitar. Dari luar Tasha ni antara kawan saya yang saya tak boleh agak. Saya tak boleh nak baca dia. Seolah-olah dia tak ada muka surat. Kalau dia buku, dia memang kulit buku depan, kulit buku belakang. Saya tak boleh nak baca. Mak,
Mak suruh bersihkan lah. Mak suruh bersihkan? Macam mana nak bersihkan? Suruh bersihkan. Oh. Hai, say hi to Kuna Kuni. Ni nama dia Kuna. Oi, dah. Macam rollerblade nampak. Aku kalau mak, aku ingatkan mak ada kat sini. Ni Kuna Kuni. Mak tak ada, mak dengan family dia. Kuna, relax Kuna relax Kuna. Geletek kau kan? Ada. Yang ini tengah apa ni? PLKN ke? Ha? Manjat-manjat ni. Wan dapat, kami datang. Mak, tengok mak, Kuna kuning ke kat tangan aku mak? Ha? Mak, asal kau punya kuna kuning sebelah besar sebelah kecil Mana satu kuna mak? Kita tunggu orang sikit record live ni. Lepas tu nanti mak akan komen, balas komen apa semua, korang akan dapat jawapan. Sorry. Bella mana Bella? Bella ada dekat dapur. Perempuan ni bagi aku pasal aku nak datang mana? Ni kan aku biar jalan-jalan pergi rumah jiran ni kan. Ca, ambil lah Ca. Aku tak tahulah dia ni gosok-gosok tangan aku, gelilah. Aku dah mula rasa dihibur kan. Takkanlah aku terhibur dengan Ninja Turtle. Mana maruah aku? Nanti kan tu ya. Amarah dah bagi taca dekat Mok. Amarah kat Mok. Saya bagi Mok adjust kat Amarah tu. Saya tak tahu. Kalau ketua, saya phone saya satu ni saya bawa. Aktif kura-kura je. Saya rasa Mok punya kura-kura ni dia dah daftarkan Sukma lah. Masuk Sukma. Sebab tu bukan main nampak macam struggle tu. Kura-kura Sukma. Kenapa dah jadi satu? Sebab dua saya tak bawa. Ke bawah sangat dah pula kamera ni. Macam ni lah. Lagi saya ada 3. Satu phone lama, 2 phone baru. Yang lama memang saya tak cas sebab dah lama kan. Lepas tu yang kedua pun saya tak cas juga sebab saya tak sempat. Saya memang orang yang tak pegang phone sangat tau. Satu phone pun saya tak pegang sangat. Ini kan 2-3 phone. Suka dengan memora. Terima kasih. Dah. Nak caw? Tak ada. Lepak. Saya nak lepak dengan Taca kejap ya. Tolonglah tu. Ha? Tak jadi. Aku tadi lelap kejap. Nampaklah muka tu. Jom cari lawan PK. Macam mana nak lawan PK? Lawan PK macam mana nak ngajak tu? So ini tak pandai lah. Macam mana saya nak ngajak orang tu main PK? Kalau dia tak main PK macam mana? Kita try. Halo. Let's go PK. Boleh. Orang mana? Orang Pakistan. Orang Pakistan. Macam mana nak main PK weh? Korang macam mana? Can you mula the game? Yes, apa itu? Boleh lah. Boleh lah, yelah. Yeah, bantai dia gang. Macam tu main PK. Bantai dia guys. Kalang ada. Banyak. Itulah Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Biasalah orang nak bagi kan. Guys, welcome. And what is your name? My name Tor. Pur. Yes, Tor. Terima kasih Kak Sil. Pur. Tor. Oh, Tur. Yeah. T. Oh, Tur nama dia. Nah, aku dah tahu dah nama penuh dia. Kak Ifna, thank you Kak Ifna. Aku dah tahu. Kak Naurasya. Kak, dah. Jangan sungguh-sungguh sangat. Dia tu point dia 39 je. Kita ni bukan lawan dengan Kaidi Adam ke bukan? Ini semua kawan you mari sini kah? Kawan-kawan saya ni semua. Ini semua satu kampung dengan saya. Okey, makasih you kawan. Kita orang semua duduk Desa Pandan. Yeah. What is your full name?
Saya full name itu Babu. Real name. Babu. Yeah, Babu. Babu. Yeah. Babu. Saya pernah dengar Babu. Dia Tapi dulu saya rasa awak punya nama ni, nama panjang awak sebenarnya Tor Monitor Ketua kan? Anggota lagi lapor ketua kan? Yang ini baru Makasih banyak, makasih. Okey lah. Aku kesian lah. Dah lah tu korang. Korang dah tak payah spam lagi pun tak apa ni. Kesian pula aku nampak tu. Jauh tu beza. Dah lah tu. Dah tahu dah menang. Dah tahu dah. Dah. Shh. Dah. Tahu dah menang. Sekejap Itulah. Jaga orang kalah senyum. Nampak sangat dah pasrah dah tu. Dia dah kalah senyum. Banyak support you. Kena tunggu habis Tor, where do you live? Duduk mana? Saya duduk Johor. Oh lah, dekat. Johor mana? Johor Pasir Udang. Oh, Pasir Gudang. Yeah. Babu duduk Pasir Gudang. Babu. Lama pula nak nunggu 2 minit Dia duduk mana? Makasih. Saya duduk KL. Ken. KL. Yeah. Makasih kawan. Saya kawan, panggil nama saya, awak Babu, saya Bibi. Bibi, saya kawan semua Bibi. Itu macam. Bibi, thank you. You kawan bagi saya gift. Oh, terima kasih. Saya punya kawan yang masuk dalam live awak tu semua saya dah training. Saya dah train orang. Yeah. I train them everybody else. Apa aku cakap tu. Ngasih, thank you kak. Thank you kawan, thank you. Korang jangan bagi banyak-banyak. Nampak macam blushing tu. Jangan banyak. You blushing? Blushing apa? Blushing tu malu. Ya dah, saya malu ini first time ini orang saya bagi ini banyak. Itulah suka dia dapat gift. Itulah kan. Makasih ya banyak. Dengan acap es. Segan aku dengan acap es. Thank you ya. Makasih banyak. Dia yang invite kita kan. Segan lah, tak payah lah geng. Korang tak payah komen nama aku dekat dia punya live. Tak payah. Seronoknya. Mesti dapat dia ingat aku, dapat potong aku kan. Thank you so much. Korang masuklah kat dia punya account. Tap screen bagi dia happy kan. Thank you, makasih. Bambu, jangan malu Bambu. Tak ada malu, saya happy banyak. Bambu, itu duit raya Bambu, untuk Bambu. Ya, makasih banyak, makasih. Sama-sama Bambu. Aku jadi teringat kat Abah Syarul. Okey, Alhamdulillah. Alright Babu, bye-bye. Bye-bye Babu. Okey, makasih ya. Baby, makasih. Babu jaga diri ya. Okey, makasih banyak, makasih ya baby. Sama-sama Babu. Hebat, aku ni bilingual. Boleh cakap banyak bahasa. Bahasa Melayu boleh. Bahasa foreigner boleh. Dia panggil baby, bukan baby. Dia panggil aku baby. Dia tak tahu ke kat belakang aku ada Kemal tu. Apakah yang hendak dikata? Tanah jadi socai.
Saya nyanyi tak pandai. Berapa kali je nak cakap saya tak pandai nyanyi. Saya menyanyi tak sedap. Betul kau nak lawan Acap S? Korang berani ke? Akak-akak je korang berani ke nak lawan Acap S? Tapi macam mana nak lawan Acap S? Bukan susah ke nak masuk live Acap S tu? Abang Acap S buat datang. Acap tak live. Oh tak live ke? Lain kali. Simpan lu. Kalau kata nampak je aku tengah live dengan Acap S, ketahuilah aku memerlukan dirimu. Bukan pandang rendahkan Jerome. Saya ni takut awak duitnya banyak habis sekarang. Tak naklah banyak habiskan duit. Ketua online tu. Ya ke? Cuba peace. Saya nak gerak dulu boleh? Saya nak gerak dulu boleh tak? Sebab saya nak melayan tetamu. Rumah saya ni ada tetamu nampak belakang tu. Gerak-gerak tetamu lah tu. Dia macam tengah tunggu nombor. Seolah-olah rumah ni kena 383. Bye. Bilik 1. Okay, bye-bye semua, jaga diri. Baik raya. In case saya tak buat live dah, bukanlah tak buat live dah, maksudnya buat live lewat sikit lepas ni, saya minta maaf Sampai nanti lain kali saya buat live lagi. Okay, bye-bye. Selamat malam, jaga diri, elok, jangan nakal-nakal. Raya elok, okay? Bye-bye. Bye-bye. Ni Tasha, single lagi. Single. Terima kasih Abang Azizan, thank you. Apa lagi kan? Serang dah kan? Si gadis tacak. Bye bye.